sebenarnya tak wujud. At least majoriti daripada duit itulah. Dari data global, cuma 8% je duit dunia wujud dalam bentuk fizikal cash yang kita boleh pegang. Selebihnya 92% cuma angka dekat dalam database bank je. Dan angka tu wujud bila bank lend duit dekat orang. Bukan sebab ada cash betul pun dalam vault. Macam bank janji boleh bayar semua orang serentak, padahal duit tu dah dipinjam berkali-kali ganda daripada yang sebenarnya ada. So bila korang tengok balance dekat dalam bank apps, itu pun sebenarnya cuma nombor yang sistem percaya. Minat kereta and motor, wajib guna Harmon sebab Harmon Automotive Social Media siap ada drag race and go space. Hello, siapa kat sini? Sini. Oi, siapa tu? Makan dia. Nak aku pergi tak? Nak. Bayar RM19.90. Bayar. Asal tak genap RM20 je? Banyak tanya, makan dia.